Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, so hari ni aku nak test motor AX 200S yang aku baru ambil ni. Okay, hari ni aku menghala ke Putrajaya. Okay, aku akan ikut lalu Highway Max, Highway Max ke Putrajaya. So alang-alang aku lalu Highway Max ni, aku nak test top speed motor ni, berapa boleh dapat lah. So kita layan dulu kan. Aku tengok YouTube channel yang sebelum ni ada yang boleh dapat 13, 14. Tapi aku nak test kat motor aku, berapa boleh dapat, betul ke 14 boleh dapat. Sebab motor pun belum servis lagi. So aku nak tahu juga, hari tu aku test pusing-pusing tak bawa laju pun, temperature boleh naik sampai 4 bar kan. So aku nak test, aku pepah ni main top speed, aku nak tengok berapa bar naik. Lepas tu kalau dia naik 4 bar, berapa lama dia nak turun ke 3 bar. So kita kena test lah. Okay, so jom kita layan top speed dia. Motor ni dia punya pick up dia sedap kau pula saja dia pergi, kau pula saja dia pergi. Sekarang dah naik 120. Ni tengah manjat bukit dah ni. Tapi bila manjat bukit, dia drop sikit, dia meter dia drop sikit. Dan aku pakai mode P0. P0 ni dia pakai apa orang kata, power engine tu lah 100%. Sebab dia P1 tu dia mode hybrid. Dia menggunakan tenaga daripada bateri tu. Dia macam ada, macam mana aku nak cakap tapi dia ada P1 tu mode hybrid lah. So dia kata boleh menjimatkan minyak. Aku pun tak tahu mana satu, tapi aku rasa P1 tu walaupun dia kata jimat minyak, tapi aku rasa macam lagi laju. Okay. Okay, temperature dah naik 4 bar. Patutlah laju dia belakang tadi rupanya MT-09. Temperature dah naik 4 bar. So tak apa, kita layan dia. Sebelah pula apa ni, motor Vicino 500. Okay, memang kita tak boleh kejar motor-motor tu. So kita kejar motor depan tu. Motor depan ni motor RS. So kita try kejar motor RS depan ni. Lagi satu, motor skuter ni sebab dia rim 13 tak silap, 13 ke 14. So dia agak top speed dia boleh rasa macam apa orang kata, dia untuk jalan jauh ni rim kecil ni macam tak berapa best sebenarnya. Lagi bila kau langgar dia punya bonggol, macam ada jalan tak rata kan. Kita potong RS. Lepas ni kita slow sikit sebab dah temperature 4 bar tu, risau naik 5 bar pula lepas ni. Okay, so sebenarnya bila rim kecil ni, bila langgar jalan yang macam tak rata tu kan, dia punya gegaran dia tu memang kuat lah. 4 bar dia tak turun lagi 3 bar. So aku nak tukar ke rim 17, tapi bukan sekarang lah. Tunggulah lambat sikit kan. Tapi tu dalam perancangan lah. Okay, kita slow down sikit sebab aku seram tengok temperature dia. Takut dia naik 5 bar. Dia naik 5 bar kan, aku kena berhenti tepi jalan. Okay guys, aku dah test tadi. Top speed aku hanya dapat 128 km per jam.
Tapi tak tunduk udang lah, tadi duduk saja je kan. Sebab ni kita nak test saja je kan, duduk saja boleh dapat berapa. Okay, so mungkin belum dapat apa orang kata, belum servis lagi, kena tunggu aku servis yang pertama dulu. Temperature pula masih lagi di 4 bar. So memang aku dah bawa slow tadi. Lepas RNR tadi aku dah bawa dalam 90 ke 80 km per sejam. So dia belum turun lagi ke 3 bar. So agak lambat juga dia punya temperature dia nak turun. Mungkin sebab aku dah pepah tadi kan. So untuk first service nanti aku kena buat flushing air radiator lah. Okay, turun pun 3 bar. Okay. So tadi aku bawa 80 90 baru dia turun ke 3 bar. So agak lambat sebenarnya dia punya nak turun temperature tu. Mungkin ada alternatif lain. Setengah orang dia setengah orang dia tebuk casing. Tapi aku rasa aku tak nak tebuk lagi. Mungkin aku akan tukar radiator double layer lah. Dia besar sikit. Sebab dia punya radiator dia kecil tau, standard macam motor 150cc. Tapi bila dia dah cc dia 175, dia besar sikit. So mungkin dia cepat panas. Radiator tu kena besarkan lagi. Tu kena pakai yang double layer lah. Setiap orang ada resepi dia sendiri untuk motor sendiri kan. So kita kena pelbagai lah orang kata kan. Mana rasa nak tebuk casing tu boleh teruskan, mana nak tukar radiator double layer silakan. Nak pakai kipas radiator tambahan pun boleh. Benda ni, benda Modi ni dia tak ada benda yang satu tu je betul. Dia ada pelbagai alternatif lah orang kata kan. So kita cuba, yang penting masalah tu dapat diselesaikan. Bukan motor ni je bukan motor China je yang ada masalah. Banyak lagi motor-motor lain. Contoh skuter-skuter yang top-top sekarang ni pun ada je masalah isu overhead. So tak ada isu pun motor China ke apa ke kan. Yang penting ikut kemampuan, dengan ikut dompet sendiri. Kita try guna D0, D1. Satu sekali. Buat hybrid. Hybrid ni dia kata dimakan minyak. Tapi yang tu dah kena. Okay guys, so balik ni aku ikut sekembangan dengan memakai mode P1, mode hybrid. So untuk next video nanti layan next video lah. So sampai sini saja aku punya vlog mengenai top speed AX200S. Okay, so nanti kita jumpa lagi di next video. Aku nak tunjukkan macam mana nak connectkan apps navigation tu dekat meter AX200S. Okay, so stay tune. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe.